Video ni tentang Gaza. Kau tak payah dengar kalau kau tidak ingin ambil tahu tentang saudara kita yang tengah derita di sana. Kalau kau rasa berat hati sangat nak dengar, kau scroll dan abaikan saja. Video ni special untuk orang yang pedulikan tentang orang Gaza saja. Dunia duduk kecoh. Eropah mengalami keadaan cuaca yang terlalu panas dan luar biasa. Tetapi yang dunia lupa itu adalah saudara kita di Gaza. Mereka mengalami cuaca yang lebih dahsyat kerana mereka tidak ada perumahan. Mereka berada dalam sebuah kemah yang apabila kenakan kepanasan matahari itu menjadi daripada tempat lindungan kepada salah sebuah oven. Oven yang boleh buat kau berpeluh, berkicap tau. Tetapi mereka tidak meminta ataupun tidak kecoh yang kami mengalami keadaan cuaca yang panas. Mereka boleh je lalui tanpa ada orang yang sampaikan suara mereka dan derita mereka. Kenapa kita harus nak bercerita tentang orang yang ada kemampuan untuk membeli kipas, untuk membelikan aircon supaya boleh disejukkan angin, tetapi orang tu elok je duduk, kan? Kau doalah untuk saudara kita di Gaza tu. Semoga Allah memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi kepanasan dan kesejukan yang akan datang beberapa bulan nanti. Kerana mereka dah 3 tahun lebih duduk dalam keadaan yang teruk dan luar biasa. Tanpa orang sedar sekarang ini dan orang asal dengar tentang Gaza, scroll je. Tak payah dengar dan dah bosan dengar.